satu kita ada supply mesin retop 24 liter. Ada juga yang kecil dengan yang lagi besar. Kecil dalam 18, yang besar lagi 1 liter atau 50 liter. Kalau kat P ni 24 liter lah. Kilang main dia tak ada sistem modified punya standard. Kalau pos tu kemungkinan pecah lah kalau kita tak pakai dengan cara betul. Dia main dengan dalam macam ni je. Lepas tu tudung dia ada meter satu ni dengan ada 2 valve ni. Kalau modify, saya ada tambah sistem ni untuk counter pressure, sama bagi pecah pos tu. Saya explain yang full modify main dengan control bore. Tekan button ni, lepas tu dia control masa untuk sejuk. Dia pakai satu power supply, kita pasang dekat plug elektrik. Tu yang lain tu kita semua pasang kat sini. Kita ada switch valve automatic. Switch valve ni dia control nak masuk angin nanti. Lepas tu dapat punya piping ni. Piping ni untuk bagi sejuk udara masuk ni. Counter pressure tu. Lepas tu dia dapat tray ni. Dia dapat 3 tingkat. Okay, kalau sistem counter pressure dia pakai masa untuk release udara pressure. Kalau standard kita release dia cepat sangat, dia jadi kembung lah pos tu. Kita pasang ni cooling coil ni, sambung. Yang ni kena masuk dalam ais. Lepas tu kena pasang dengan compressor.